Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang sudah download aplikasi terbaru GoShop. Kepada anda yang belum download, download sekarang juga. Okey, baiklah. Bila anda klik saja di ikon GoShop, anda boleh saksikan siaran langsung kami untuk GoShop Rumah 118 dan GoShop Gaya 120. Selain itu, di aplikasi ini juga anda boleh saksikan pelbagai promosi yang kami bawakan. Antaranya sekarang ini, kami bawakan produk-produk kosmetik dari Korea iaitu Soul Beauty. Anda boleh dapatkan dengan harga-harga dan promosi yang cukup menarik. Baiklah, sekarang ni Kamalia ingin bawakan kepada anda 3 pasang seluar untuk lelaki di luar sana, di mana inilah dia Jackfield Breathable Slack dengan harga hanya RM159. Hari ini kami berikan penjimatan sebanyak RM90. Jadi tunggu apa lagi? Terus saja klik di Buy Now. Ejen Hakim terjemahkan style ke bahasa Melayu. G-A-A-Y-A gaya. Betul ke? Saya translate sendiri ni. Ejen Hakim ni memang betul. Gaya. G-A-A-Y-A. Yes, hari ini berita baik untuk anda. Kalau anda dapatkan Jackfield Breathable Slack, kami berikan potongan sebanyak RM90 untuk promosi dan juga tawaran Hot Pick ini. Jadi anda kena cepat kerana stok sangat-sangat terhad. Jadi kepada anda yang baru saja menonton, jom kita dengarkan promosi untuk hari ini. Hai, Assalamualaikum. Sempena pelancaran saluran GoShop Gaya. Ganjaran tambahan sebanyak RM5 Go Points untuk produk terpilih, tertaluk kepada terma dan juga syarat. Sempena tawaran Hot Pick, kami bawakan Jackfield Breathable Slack kini kembali di atas permintaan ramai. Jika anda beli sekarang, potongan harga sebanyak RM90 akan diberikan. Harga di GoShop sebelum ini RM249 dan pernah diturunkan RM199. Jenama terkemuka di Korea sejak tahun 1999. Terjual lebih daripada 30 juta pasang seluar slack. Pakej yang kami tawarkan hari ini adalah anda bakal menerima 3 pasang seluar slacks bakal menjadi milik anda. Ada warna black, navy dan juga grey. Kesemua ini hanya RM159 sahaja. Fabriknya khas, sejuk dan selesa. Diperbuat dengan 4-way spandex. Ianya kalis air, anti kedut, daya penyerapan yang tinggi, anti-statik dan tahan kotor serta tahan lasak. Rekaan khas getah pinggang, ianya fleksibel dan tersembunyi. Mampu diregangkan sehingga 10 cm. 6 pilihan saiz untuk anda bermula dari 30, 32, 34, 36, 38 dan 40. 5% Go Point juga bakal menjadi milik anda untuk pembelian yang seterusnya. Jadi tunggu apa lagi? Cepat dapatkan sekarang. Terus sahaja ke goshop.com.my. Annyeonghaseyo.
Assalamualaikum. Selamat datang ke Astro Ya. Gaya. Bersama Ya. saya Hakim. Dan juga saya Kamalia. Tentunya di sini merupakan saluran TV membeli belah nombor 1 di Malaysia. Ya, betul tu, dan tentunya kami bersiaran 24 jam sehari untuk anda Yes, semua. baiklah. Hari ini istimewa kalau anda sedang menonton, anda bertuah kerana kami berikan potongan sebanyak RM90. Yes, ini dia. Buat pertama kalinya kami berikan potongan sebanyak RM90 ini untuk kami bawakan kepada anda produk daripada Korea, iaitu Jack Feel Breathable Slacks. Okey, sekarang ni kalau kita nak lihat yang seluar kami bawakan kepada anda, kalau nak tengok dulu harga pasaran di laman sesawang yang lain, memang jauh berbeza harganya. Sebab apa? Kalau kita tengok dekat laman X, untuk sepasang seluar 121. Kalau laman Y pula 121 juga, dan laman Z 182 untuk satu helai. Sepasang. Tetapi sekarang ini di Go Shop, 3 pasang seluar slack anda akan dapat dengan harga yang cukup eksklusif, hanya RM159 sahaja. Yes, itu dia. Itu yang menariknya tentang promosi yang kami bawakan kepada anda hari ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda mendapatkan orang kata Jack Feel. Okey, baiklah. Bila kita cakap mengenai jenama Jack Feel ni, jenama daripada Korea, memang cukup laris jualannya. Dah lama dah jenama ni, sejak tahun 1999 lagi. Dah terjual untuk seluar ni sebanyak 30 juta pasang. So bermakna ini merupakan seluar pilihan rakyat Korea. Jadi kepada anda dekat luar sana tu, jangan fikir panjang kenapa anda akan dapatkan, kerana kalau kita lihat selain daripada jenama dia, untuk rekaan Jack Feel ini sudah semestinya sangat-sangat selesa dan orang kata versatile. Di Korea juga Jack Feel ini merupakan salah satu jenama yang digemari ramai artis-artis ke ataupun lelaki ke, nak pergi kerja, nak pergi jalan-jalan biasa pun, mereka akan mencari pakaian yang diperbuat daripada Jack Feel. Yes, itu istimewanya. Jadi kalau anda nak dapatkan dengan orang kata potongan yang cukup istimewa untuk hari ini saja sebanyak RM90, inilah masa yang paling tepat. Kerana ini merupakan jenama nombor 1 untuk orang kata seluar slack di pasaran Korea. Malah kalau kita lihat dekat sini, warna dan juga orang kata material dia sangat-sangat selesa. Itu paling penting. Sesuai sangat dengan orang kata negara Malaysia ni. Kalau anda yang kuat berpeluh, yang aktif, inilah seluar slacks yang anda kena dapatkan. Ya, betul tu. Kalau anda memang suka macam pergi berjalan, pergi jalan-jalan, suka pakai seluar slack, ini adalah seluarnya. Kerana apa? Seluar slack ni tak semestinya untuk pergi kerja, untuk pergi meeting sahaja. Untuk anda pakai sebagai casual pun boleh juga. Ya, betul. Nak solat, nak bawa pergi solat, nak bawa pergi jalan-jalan. Ada yang pergi trekking pun menggunakan orang kata seluar slack daripada Jack Feel ni. Sebab materialnya. Yes, betul. Jadi kepada anda dekat luar sana tu, kalau nak dapatkan satu seluar yang sangat selesa dan juga sangat orang kata fashionable, inilah dia. Kerana kalau kita lihat harga di Go Shop sebelum ini pun, semasa pelancaran RM249, kami pernah turunkan RM199. Ya, tetapi sekarang ini anda akan dapat 3 pasang seluar set yang berwarna black, navy dan grey. Kesemua ini hanya RM159 sahaja. Dan berita baik, jika anda membeli sekarang ini di laman sesawang ataupun melalui aplikasi, anda akan menerima 5% Go Points bakal menjadi milik anda untuk anda tebus untuk pembelian yang seterusnya. Ya, betul tu. Jadi tunggu apa lagi? Kalau dah berminat, terus sahaja ke goshop.com.my. Baiklah, Kamalia, mungkin ramai kata tadi RM159 ni sehelai je ke? Sepasang je ke? Tak, Kak. Apa yang anda lihat di sekarang ni, 1, 2, 3, RM159. Tu dia. RM159 sahaja, dan terdapat 6 saiz yang akan kami sediakan untuk anda. Bermula dari saiz 30, 32, 34,
36, 38 dan juga 40. Ini adalah saiz pinggang. Tetapi kalau anda ingin ukuran yang lebih teliti untuk hips dan juga labuhnya, inilah dia kedua-duanya dan anda boleh ambil gambar sekarang, tanya, pergi ukur, pergi ambil measuring tape, pergi ukur sekarang berapakah pinggang anda, berapakah labuhnya, panjangnya kan. Jadi inilah dia, boleh pilih mengikut saiz yang kami tawarkan nanti. Sangat mudah kan Hakim kan? Kita dah sediakan semuanya untuk anda. Apa yang anda perlu buat, tak payah pilih warna, hanya pilih saiz sahaja dan anda akan dapat ketiga-tiga warna ini. Ya, betul. Contohnya kalau macam anda pakai seluar yang bersaiz 30, beli saiz 30. Kalau yang anda pakai saiz 32, pilih saiz 32. Dan setakat ini 8 set telah terjual. Itu dia jualan kita untuk orang kata awal-awal dah ada pembeli. Mana taknya. Dan berita yang kurang menyenangkan yang kami nak kongsikan adalah untuk potongan RM90 ni, kami tak pasti sampai bila dan bila lagi ada ulangan dia. Yes, betul tu. Kerana apa? Ini adalah promosi hot pick. Habis sahaja stok kami untuk RM90. Diskaun ini habislah, mungkin tak akan kembali lagi. Ya, betul. Baiklah, kalau anda lihat sekarang ni, kalau untuk penonton anda yang akan guna sekarang ini adalah warna navy. Nampak tak? Warna navy ni cantik tak? Memang orang kata sesuai untuk dipadankan dengan orang kata formal punya style, ataupun bagi anda yang orang kata nak buat macam casual punya style pun boleh juga. Betul, yang macam paling best Hakim sekali sekarang sedang menggayakan dengan gaya casual. Ya, paling casual. Dan untuk penonton anda, ni akan dah alter tau. So maksudnya kalau anda dah terima dia nak alter ke, boleh, bergantung kepada anda. Dan yang paling menarik sekali, sebabkan dia punya selesa ni akan tunjuk kepada anda satu-satu orang kata demonstrasi. Okey, boleh. Dia sangat stretchable. Contohnya sekarang ni, bila akan band kan dia, nampak? Nampak? Dia sangat-sangat selesa. Okey, kita pusing kat sini pula. Nanti orang tak nampak pula, nampak? Dia memang orang kata sangat selesa, tak ada macam ketat ke. Kalau contohnya kalau anda tengah rokok, tengah sujud, sangat selesa. Ini contoh, ini bukan rokok kan Ini exercise nak tunjuk pada anda. Dia punya selesa dia, nampak Akan tunjuk pada anda lagi bila kalau contohnya kalau kita merangkak, nak tunjuk. Dia punya selesa dia. Nampak? Sangat selesa. Hakim, kalau ada longkang besar Hakim kat depan, longkang besar. Contohnya nak melangkah pun boleh juga. Tak jadi masalah. Itu yang pertama, yang paling aku suka sekali. Sebab dia stretchable, sangat-sangat selesa. Yang keduanya adalah, kalau anda perasan, aku tunjuk pada anda di bahagian tepi ni. Tu dia. Nak tunjuk apa tu, Kim? Dia punya, bukan tunjuk apa nak tunjuk pada anda, dia punya stretchable. Alright, ini dia punya pinggang dia, ini belah sini. Dan juga di sebelah sini. Nampak? Ada juga. Okey, yang seterusnya di bahagian dalam. Yes, dan seterusnya nampak tak? Kita pakai orang kata tali pinggang. Walaupun kita dah duduk-duduk cangkung-cangkung, tapi masih lagi dia stay. Macam model pun sedang melakukan orang kata band pada seluar kita ni. Tapi still lagi okey, tak ada masalah dan sangat-sangat selesa. Ada setengah ni seluar kalau kita cangkung, kalau kita duduk, dia rasa ketat. Dia akan rasa ketat satu, ataupun ada je benang yang akan menetas. Bunyilah ketat-ketat. Putus ke apa kan. Tetapi yang ini untuk Jetfield, jangan risau kerana apa? Material yang mereka gunakan untuk seluar ini, ketiga-tiga seluar ini adalah material 4-way spandex. Dan apa kebaikan 4-way spandex ni? Antaranya ianya mudah diregang. Bukannya stretchable sampai besar sangat, tetapi selesa untuk anda bergerak, untuk duduk, untuk berdiri kan. Memang sangat selesa. Kemudian selain daripada itu, ianya juga adalah orang kata anti-static. Bila kita pakai seluar slack, dia selalu je ada macam dekat bulu roma tu kan. Dekat bulu roma tertarik macam tu. Tetapi seluar ini adalah anti-static. Okay? Jadi ini adalah yang berwarna kelabu. Dan Kamalia nak tunjukkan teruslah. Macam Hakim dah cakapkan tadi, ada getah. Kat mana getah tu kan? Kok orang tak tahu pula. Di bahagian dalam, di sebelah kiri dan juga kanan. Ini dia punya depan kan? Ini depan seluar anda. Jadi ianya di bahagian tepi. Di bahagian tepi kat sini dia ada satu getah. Getah ini yang akan menarik sikit, meregang kepada 5 cm untuk satu belah. Maksudnya belah kiri 5 cm, belah kanan pun boleh diregang sehingga 5 cm. Maksudnya dalam keseluruhan 10 cm. Dia contoh sini dah. Contohnya lah, kita pakai saiz 30 sekarang ni. Tiba-tiba makan banyak, terlebih, orang kata termakan lebih. So dia masih ada lagi ruang yang boleh stretchkan pinggang
pinggang itu untuk Betul. lebih selesa lah. Tak adalah macam ketat. Dia selalu bila berdiri okey. Tapi bila nak duduk tu, alah sampai kadang-kadang kena buka satu butang. Betul. Kan? Jadi yang ini dia akan membuatkan anda rasa lebih selesa. Waktu duduk pun, berdiri pun selesa juga. Ya, betul tu. Jadi kepada anda dekat luar sana tu, ni untuk abang-abang lah. Abang-abang sedang menyaksikan ni. Kalau akak tengah menyaksikan ni, belilah untuk abang-abang. Walaupun dah pencen pun boleh juga gunakan ni untuk kenduri. Untuk kalau anda tak bekerja pejabat pun boleh gunakan sebagai orang kata seluar harian. Seluar untuk formal, seluar untuk casual, seluar untuk jalan-jalan. Inilah dia Jack Feel Breathable Slack yang kami bawakan kepada anda. Dan ini merupakan jenama yang cukup popular. Jenama nombor 1 di Korea. Kalau anda tak percayakan, Jack Feel ni sebenarnya kalau dalam drama Korea ke, dalam movie Korea ke, artis-artis mereka selalu menggayakan seluar Jack Feel. Ya, betul. Ini kalau anak-anak muda dekat luar sana tu ataupun abang-abang kat luar sana tu boleh dapatkan orang kata seluar Jack Feel sekarang juga kerana selain daripada sangat cantik, ianya sangat-sangat selesa. Itu sudah semestinya yang kita nak terangkan dekat sini. Bagi anda yang ada masalah kalau pakai seluar slack rasa macam panas, rasa sangat macam keras, rasa macam kasar, ini adalah seluar yang betul-betul selesa. Betul. Dan apa yang menariknya kan, kalau kita tengok model kita, seorang ni tinggi. Betul. Yang seorang ni yang ketinggiannya biasalah, lelaki biasa kan, average lah kan. Tetapi kedua-dua mereka boleh menggayakan seluar Jack Feel. Dia kan macam ni, kalau tinggi anda tu macam katakan seluar ni terlalu labuh ke, labuh sedikit ke, kita boleh potong, tak ada masalah kan? Boleh alter. Boleh alter, tak jadi masalah. Macam Hakim makin dah alter dah, masih lagi selesa. Tak alter pun okey, kalau nak alter pun okey juga. Okey. Sebut pasal selesa, kita dah lepas. Memang kita dah tunjukkan demonstrasi keselesaan dia. Yang seterusnya, dia adalah kalis air. Betul ke? Tujuan dia, kalau macam kita berpeluh ataupun hujan. Kalau kita naik motor, abang-abang naik motor, selalu kalau ada kena hujan kan, habis basah. Ke air, kan? Terlecak dan sebagainya. Kan susah dan juga leceh. Ini kalau kita tengok, yang brand X dulu kita buat. Okey, air kat situ kan mana? Air sini. Kita boleh jiruskan dia. Contoh. Kat sini. Oh, dah keluarkan lubang sebenarnya. Tak payah buka. Picit je. Picit je. Okey. Lepas tu contohlah kan. Kalau air ni tertumpah ke ini brand X lah. Okey, kita tengok. Brand X ni kalau anda perasan, bila kena air je, terus orang kata lencur, basah. Dan mengambil masa yang agak lama untuk dia kering. Okey, ini adalah brand X. Ini memang lambat sangat ni, Kim. Ini lambat sangat. Sampai kita kena buka seluar tu, kena jemur, baru dia kering. Tapi untuk kita punya Jack Feel, anda boleh lihat. Okey, kamu boleh buat sini. Okey. Bawa sikit kamu dia. Okey, nampak? Nampak? Dia lalu je. Okey. Menari dia. Tu dia. Itu yang kita masukkan tadi, dia punya material yang kalis air. Nampak? Dia jadi berbola, dia tak terus meresap. Kalau anda katalah, kalau macam abang motor tadi, abang motor tadi kan, tengah lagi kerja ni, hujan, at least sekurang-kurangnya kita punya seluar ni taklah basah kuyup. Dia kena hanyalah rembesan sahaja. Lepas tu katakan kalau basah juga, ia mudah kering. Cepat kering. Contoh macam esok kan, konon hari ni dah pakai seluar ni, tiba-tiba esok, alamak, kena pakai seluar yang sama juga, warna yang sama. Tak apa, malam tu anda basuh, anda jemur je, bawah kipas pun dia boleh kering. Ya, betul. Dan juga tidak mudah kotor untuk seluar Jack Feel ini. Jadi kepada anda dekat luar sana tu, memang kena dapatkan. Sekarang juga kita ada beberapa saiz. Okey, untuk saiz pinggang 30, 32, 34, 36, 38, 40. Anda kata kalau anda saiz 30, pilih saiz 30. Ya, tetapi jangan risau kalau anda tak berapa pasti, kita masih lagi sediakan ukuran untuk hips anda, pinggul anda dan juga labuh seluar ini. Jadi anda boleh ukur sahaja dan tengok yang mana yang lebih sesuai dengan anda. Ya, betul itu. Jadi cepatlah bertindak sekarang juga kerana promosi untuk potongan harga RM90 ini kami tak pasti sampai bila kak. Jadi kalau anda sedang saksikan, memang kena dapatkan. Baiklah, kita ada dua orang model kat sini. Yang pertama, yang seluar berwarna hitam. Kalau anda lihat, abang ni adalah saiz 36. Okey, mungkin anda boleh dapat gambaran untuk saiz 36 ini. Yang mana walaupun saiz 36 nampak macam selesa. Betul. Tak ada nampak macam besar sangat. Ini yang istimewanya tentang orang kata potongan ataupun rekaan seluar slack daripada jenama Jack Feel ini. Tu dia. Tetapi yang baju hijau ni, model kita yang berbaju hijau yang tinggi tu, yang lebih tinggi, memakai saiz
30. 30. Saiz 30. Macam Hakim pun saiz 30 juga. Hakim 30 juga. Tetapi kan walaupun anda tengok ketinggian mereka berbeza, tetapi masih lagi boleh menggayakan Jack Feel. Bagi anda yang mungkin rasa macam seluar ni terlalu panjang, kita boleh potongkan sahaja. Jangan risau. Kita boleh alter lah. Alright, jadi kepada anda dekat luar sana tu, cepat-cepatlah bertindak sekali lagi kerana kalau kita tengok harga sebelum ini, harga pelancaran pun dah RM249. Kami pernah turunkan sehingga RM199. Ya, tapi Kim, hari ini lagi istimewa kerana apa? Kita turunkan terus kepada RM159 sahaja. Ya, jadi cepat dapatkan 3 pasang RM159 itu. Anda juga dapat menikmati 5% Go Point yang boleh digunakan untuk pembelian yang seterusnya. Jadi kalau dah berminat, tunggu apa lagi, terus sahaja ke goshop.com.my. Yes, hari ini berita baik untuk anda. Kalau anda dapatkan Jack Feel Breathable Slack, kami berikan potongan sebanyak RM90 untuk promosi dan juga tawaran Hot Pick ini. Jadi anda kena cepat kerana stok sangat-sangat terhad. Jadi kepada anda yang baru saja menonton, jom kita dengarkan promosi untuk hari ini. Hai, Assalamualaikum. Sempena pelancaran saluran Go Shop Gaya. Ganjaran tambahan sebanyak RM5 Go Points untuk produk terpilih, tertaluk kepada terma dan juga syarat. Sempena tawaran Hot Pick, kami bawakan Jack Feel Breathable Slacks kini kembali di atas permintaan ramai. Jika anda beli sekarang, potongan harga sebanyak RM90 akan diberikan. Harga di Go Shop sebelum ini RM249 dan pernah diturunkan RM199. Jenama terkemuka di Korea sejak tahun 1999. Terjual lebih daripada 30 juta pasang seluar slack. Pakej yang kami tawarkan hari ini adalah anda bakal menerima 3 pasang seluar slacks bakal menjadi milik anda. Ada warna black, navy dan juga grey. Kesemua ini hanya RM159 sahaja. Fabriknya khas, sejuk dan selesa. Diperbuat dengan 4-way spandex. Ianya kalis air, anti kedut, daya penyerapan yang tinggi, anti-statik dan tahan kotor serta tahan lasak. Rekaan khas getah pinggang, ianya fleksibel dan tersembunyi. Mampu diregangkan sehingga 10 cm. 6 pilihan saiz untuk anda bermula dari 30, 32, 34, 36, 38 dan 40. 5% Go Point juga bakal menjadi milik anda untuk pembelian yang seterusnya. Jadi tunggu apa lagi? Cepat dapatkan sekarang. Terus sahaja ke goshop.com.my. Baiklah, kembali kita nak kongsikan dia punya material dia memang sangat selesa. Kalau kita buat uji kaji kat sini dengan menggunakan dry ice, asap-asap dry ice tu keluar.
So maksudnya kita nampaklah keselesaan dan juga orang kata dia pengaliran haba tu baik. Bila material yang boleh bernafas ni kita pakai pun tak akan rasa panas sikit. Sebab kadang-kadang kita tahu seluar slack selalunya dekat luar memang yang tebal. Wanita punya seluar pun sama. Kasar seluar slack wanita tebal, kasar. Jadi bila kita pakai tu, bila pakai cuaca panas, rasa macam sangat panas. Dan kadang-kadang perasan tak, kalau yang seluar slack biasa ni, kalau kita duduk terlalu lama, kita rasa macam berpeluh. Betul. Rasa macam tangan tak selesa sangat-sangat. Macam Hakim biasa pakai seluar slack. Kalau seluar slack yang jenis biasa tu, kalau kita duduk terlalu lama, contohnya lah, kalau kita solat, kita duduk tahiyat akhir ataupun kita sedang kata doa dan sebagainya, dia rasa panas. Rasa tak selesa. Rasa belengas lah. Rasa belengas kan, rasa melekit dekat kaki kita. Tetapi sekarang ni kami bawakan kepada anda Jackfield Breathable Slacks dengan harga yang cukup-cukup menarik. Sebab apa? Kalau anda cuba nak cari seluar slack dekat laman sesawan yang lain. Contoh ada laman X, laman Y dan laman Z. Anda tengok untuk sepasang seluar harganya semua 100 lebih. Ini baru sepasang. Cuba anda bayangkan kalau anda nak beli 3 pasang terus. Nak beli warna yang berbeza-beza. Dah berapa ratus dah kena bayar kan. Tetapi sekarang ini di Go Shop dengan Jackfield Breathable Slacks, anda akan dapat 3 pasang yang berwarna black, navy blue dan juga grey dengan harga hanya RM159 sahaja. Itu dia cukup-cukup orang kata berbaloi. Baiklah, di studio ni lagi bersama 2 orang model. Kalau kita lihat ketiga kami ni sebenarnya memakai seluar atau saiz yang berbeza-beza. Macam siapa abang? Aloy, Abang Aloy, saiz berapa ni? Saiz 36. 36. Macam Acap, saiz berapa? Saiz 30. 30. Macam Hakim, saiz 30 juga. Okey, sekarang kita nak tanya abang macam mana selesai keselesaan menggunakan seluar Jackfield ini? Okey, kain dia sangat memuaskan. Selesa, yang paling best sekali pada saya, dia sejuk, tak panas. Biasa pakai seluar slack yang jenis macam mana? Yang macam tak selesa tu macam mana tu? Rasa dia? Dia rasa panas, berpeluh ke dalam. Tapi yang ni dia selesa dan sejuk. Yang paling penting dia memuaskan. Itu dia. Itu komen daripada Abang Aloy. Seterusnya Acap. Macam Acap sini saiz 30 tadi kan? Saiz 30. Okey, macam mana dia punya seluar Jackfield ini? Dari segi pemakaian tu dia selesa lah. Dia lebih kurang cutting slim fit. Dan dia ikut sikit kita punya cutting kaki. Okey, selalu Acap pakai seluar slack tak? Selalu juga. Apa beza dia seluar slack yang biasa dengan Jackfield ini? Kalau Jackfield ni kita rasa dia ringan lah bila pakai. Rasa ringan dan juga pergerakan kita dia tak terbatas. Itu dia nampak. Itu paling penting keselesaan yang dibawakan oleh jenama Jackfield ini sudah semestinya. Jadi kepada anda, kena cepat dapatkan sekarang juga kerana hari ini potongan RM90. Kerana harga sebelum ini RM249. Pernah kami turunkan RM199. Ya, betul tu Hakim. Dan kali ini kami turunkan terus kepada RM159. Anda masih lagi akan dapat 3 pasang seluar set yang berwarna black, navy dan juga grey. Jadi tunggu apa lagi kalau anda nak beli sekarang dan anda juga bakal mendapat 5% Go Points untuk pembelian yang seterusnya. Alright, jadi cepat hubungi kami sekarang juga ataupun beli terus melalui aplikasi Go Shop yang terbaru ataupun terus saja ke goshop.com.my. Baiklah, inilah dia orang kata demonstrasi ataupun kita buat uji anti kalis air. Kalau kita tengok brand X tu nampak tak? Basah. Ini macam kita buat tadi lagi. Ini standard lah. Dia macam ini. Seluar ni memang dia material standard. Dia bukan kalis air. Tapi kalau kita tengok dengan Jackfield ini, dia ada kalis air dekat situ. Jadi bila kena air, dia jadi percikan-percikan sahaja. Ya, dia satunya dia jadi percikan ataupun kalau seluar anda tu memang basah kan. Contoh lepas kita basuh ke apa ke, ia mudah kering, cepat kering. Itu yang sudah semestinya. Dan untuk pengetahuan anda, dia menggunakan material four-way spandex yang sejuk dan sangat-sangat selesa dan stretchable serta fleksibel juga tau. Ya, dan ianya juga anti-static. Anti-static ni penting, bukanlah penting. Kadang-kadang kita rasa benda tu tak penting, tapi sebenarnya bila kita pakai, mulalah rasa macam alamak, aduh, dia tertarik-tarik bulu roma. Rasa macam gatal-gatal macam tu kan sebab ianya ada static. Tetapi ini adalah anti-static. Ya, betul. Dan kalau kepada anda di luar sana yang
yang tertanya-tanya, alamak nak beli saiz apa, tak pastilah, tak tahu saiz apa. Baiklah, kami ada 6 jenis saiz yang berbeza. Okey, bermula daripada saiz 30, 32, 34, 36, 38 dan juga 40. Tetapi kalau masih lagi tak pasti, boleh sahaja ukur anda punya pinggul dan juga panjangnya. Kerana apa, kami sediakan ukuran pinggul dan juga labuh seluar ini dan anda boleh ambil gambar, tanya yang mana satu yang mana satu. Kalau tak pasti, pergi ambil measuring tape, ukur sekarang juga. Ya, betul itu. Baiklah. Sekarang ni kalau kita lihat kan, mungkin ramai yang baru saja menonton. Ramai yang tertanya, Kim, sebenarnya akak tak faham lagi. RM159 ni sepasang je ke? Tak kak. Bagi anda yang sedang menonton ini, ingat RM159 akak dapat 3 pasang seluar berlainan warna. Kita ada warna hitam, warna navy blue dan juga warna grey. Ya, betul. Jadi maksudnya anda bukan pilih warna mana yang anda nak dapat. Dapat tiga-tiga ni dapat sekali. Yes. Dan sekarang ni kan sebenarnya fashion lah. Fashion zaman sekarang yang Kamalia perhatikan, lelaki zaman sekarang ni kadang-kadang dah tak suka pakai seluar jeans. Seluar denim dah tak suka, dah kurang kan sebab panas. Jadi mereka lebih suka pakai seluar slack walaupun digayakan dengan kemeja tee kan. Kadang-kadang ada orang dia pakai kemeja dengan seluar slack, t-shirt pun boleh. Sebab apa? Lagi-lagi kalau untuk jet fill ni, kain ataupun material seperti ini memang sangat sesuai kalau anda nak pakaikan dengan gaya casual. Yes, macam kita tengah gayakan sekarang ni adalah gaya casual. Okey, sebelum itu kita nak tunjuk kepada anda dia punya orang kata stretchable bayangkan kalau seluar slack biasa, kalau macam kita nak cangkuk. Contohnya lah, kalau kita nak naik tangga, lepas tu kita nak melangkah, dia tak selesa. Tapi ini anda boleh lihat dia punya keselesaan orang kata jack fill ini anda boleh lihat di kaca TV ni. Contohnya lah, ini nak tunjuk pada anda contoh. Okey, kalau anda orang kata bergerak, kalau contohnya lagi kalau macam kita tengah rukuk, nak sujud, kita nak duduk, dia sangat selesa. Itu selesa nampak bila kita bangun, sekali lagi kita duduk, dia sangat selesa. Dan yang bestnya lagi, kalau contohnya kalau kita nak ambil wuduk, okey, kalau kena ambil wuduk dan sebagainya, terkena sepihan air wuduk dekat kita punya seluar ni, kalau seluar slack yang lain dia akan tumpuk. Dia akan basah yang ini dia lalu saja dan sewaktu kita solat pun nanti dia dah mula kering dah, nampak? Itu yang best dia. Dan yang seterusnya, kalau anda perasan dia punya bahagian poket ni, dia setengah seluar slack dia pendek tau. Kita nak selup sini je. Tapi bila akhir masukkan ke dalam ni, nampak dia punya kedalaman seluar ini, dia punya saiz poket dia sangat dalam. Jadi maksudnya sangat selesa. Boleh kita letakkan pelbagai barangan, barang kita tak mudah tercicir. Contohnya kunci kereta, kunci rumah, telefon. So maksudnya sangat dalam. Alright, nampak tak? Dia punya kedalaman ni memang betul-betul perlu ada setiap seluar. Ya, betul tu. Okey, selain daripada itu juga, apa yang menariknya dengan seluar ini, material for waist spandex ni kan Hakim, ianya boleh diregangkan. Okey, tetapi sebelum tu Kamalia nak ingatkan kepada anda lelaki-lelaki, abang-abang yang memakai seluar saiz 36 atau 38 kena cepat dapatkan sekarang kerana apa? Tengah laris dijual. Yes. So kita takut nanti kalau anda lambat, stok kami tak banyak. Setiap saiz-saiz yang kita ada ni memang terhad. Jadi kalau anda berminat untuk dapatkan setiap saiz yang anda guna tu, kena bertindak sekarang juga. Okey, sekarang ni Kamalia nak tunjukkan kepada anda kenapa material for waist spandex ni bagus. Satunya ianya memang sangat selesa, sangat lembut, dan lagi-lagi kalau anda pakai dalam pejabat kan, sejuk, ada aircon, ia akan jadi lebih sejuk dan ia memang sangat selesa tau. Kemudian for waist spandex ni boleh diregangkan. Maksudnya dia bukannya regang sampai besar, tetapi ia boleh stretch sedikit kan. Contoh kalau kita buat macam ni, nanti anda boleh nampak kainnya dia akan kembang sedikit dan itu yang membuatkan anda selesa untuk duduk, untuk sujud ke apa ke. Okey, macam ni dia akan regang macam tu. Dia akan ikut tertarik macam ni. Inilah four waist spandex. So tak ada tekanan pada seluar. Tak ada. Dia akan regang macam tu. Jadi maksudnya ianya stretchable. Bila anda nak bergerak, berjalan, duduk, semua sangat selesa. Okey. Selain daripada itu, dia punya bahagian pinggang ni, ada orang bila pakai seluar berdiri okey. Lepas makan nak duduk tu, alamak ketat pula lah seluar ni. Kan.
Tetapi yang ini dia akan ikut badan anda. Bila anda berdiri, bila anda duduk, pinggangnya kan. Tetapi yang ini, okey, ini bahagian depan seluar anda kan. Bila tengok di bahagian kiri dan kanan, bahagian tepi, dia ada satu getah. Nanti kalau anda dah dapat seluar, jangan terkejut. Getah ni yang dalam ni dia macam ada satu silikon supaya ia akan melekat dekat baju. Betul, dia akan memegang. Selalu bila anda nak takin baju, kadang-kadang baju selalu keluar. Yang ini dia akan melekat dekat baju dan getah ni dia boleh fleksibelkan. Nampak tak? Dia boleh ditarik, diregang sehingga 5 cm. Jadi maksudnya ini belah kiri. Belah kanan pun ada juga, boleh diregangkan kepada 5 cm. Jadi maksudnya 10 cm boleh diregangkan kiri dan kanan. Jadi maksudnya bila anda dah makan tu, nak duduk, tak payahlah nak buka butang seluar lagi dah. Boleh duduk terus kerana apa? Adanya getah ini. Ya, betul itu. Jadi dah nampak dah dia punya fleksibel, dia punya keselesaan dia punya kualiti dia. Inilah dia. Kalau kita lihat contohnya kalau nak bawa pergi orang kata solat. Dan bagi Hakim, kalau bagi mereka yang nak dapatkan keselesaan, inilah dia. Kerana Hakim sendiri pernah menggunakan untuk macam solat pun, dia memang sangat selesa. Contoh sekarang kita lihat kat studio ni pelbagai orang kata penggayaan untuk sporty pun sebenarnya pun boleh juga tau. Macam nak pergi trekking. Sporty pun boleh? Yes, untuk casual. Okey ni. Main golf. Apa-apa kita tahu. main golf tu kat luar sana tu boleh. Menggayakan dengan mesti nak kena smart-smart kan. Yes, pakai seluar slack, baju takin. Memang sangat sesuai siapa yang suka main golf ke. Ataupun kalau kepada anda yang ingin mendirikan rumah tangga, selalu bagi baju, nak bagi seluar sekali, satu set. Boleh juga dijadikan sebagai hantaran. Yes, itu sudah semestinya. Jadi kepada anda dekat luar sana tu, ingat hari ini potongan sebanyak RM90. Macam yang kami beritahu tadi, setiap saiz yang kami tawarkan hari ini adalah sangat-sangat terhad. Jadi kalau anda berminat, kena bertindak sekarang juga kerana 3 pasang hanya RM159 sahaja. Ya, betul tu. Okey, tadi kita dah ceritakan yang ianya boleh diregang, stretchable, fleksibel, anti-static, kainnya sejuk, selesa. Sekarang ni kami nak tunjukkan kepada anda terus bahawa seluar ini materialnya adalah kalis air. Tapi sebelum tu kita buat perbandingan dengan brand X. Mari. Jenama X. Okey, kita contohnya kena air lah. Jenama X contohnya tertuang air. Nampak? Apa yang berlaku adalah dia terus orang kata meresap di bahagian seluar kita. Tu dia. Nampak tak? Kadang ada yang ada anak ni, kadang dia tegang pegang anak makan. Tumpah pula susu ke. Nampak tak? Dan paling best ni dia terus serap tau. Dan dia lambat kering. Nampak? Susah nak kering. Ini yang tak best lah. Ini yang tak best lah. Sebab apa? Kalau kita dekat pejabat tiba-tiba kejap lagi ada meeting ni. Aduh, takkanlah nak pakai seluar basah. Ya, betul. Okey, tetapi kalau jet fill katakan seluar anda terkena air. Anda lihat dia lalu je. Dan ini dia lalu je. Yang paling best sekali contohnya kalau nampak ada ketelan-ketelan air ni, percikan air ni, apa yang perlu anda lakukan adalah cuba kamera lepas kejap. Kita hanya sapukan saja, lapkan macam tu saja. Dia terus macam terus boleh hilang dan juga cepat kering. Itu sudah semestinya. Nampak? Beza tadi kata ketul, bila kita lalukan saja, hilang terus kita air tadi. Yes, dianya cepat kering. Jadi kalau anda nak basuh, nak jemur pun cepat kering juga. Tak ada masalah. Okey, jadi ini adalah merupakan jenama yang selalu menghasilkan seluar-seluar yang sangat selesa di Korea dan jenama nombor 1 untuk seluar slack. Dengan rekod jualan melebihi 30 juta pasang, bermaksud ini antara seluar pilihan yang terbaik yang cukup popular sekali. Ini kita bawakan secara eksklusif di GoShop dengan potongan sebanyak RM90. Jadi kepada anda dekat luar sana tu, ingat kami diberitahu untuk setiap saiz sekarang ini semakin terhad. Betul, terutama saiz 36 dan 38 semakin berkurangan. Jadi kepada abang-abang kat luar sana tu yang nak cari seluar slack yang baru, beli sekarang kerana sangat-sangat berbaloi RM159 sahaja. Betul itu. Jadi mungkin ramai yang nak tahu juga, adakah macam Hakim, abang tak kerja lagi office, boleh ke pakai ini? Boleh tak? Sebab kerana ini adalah fleksibel, boleh digunakan untuk casual, formal dan juga orang kata untuk sporty pun. Mereka yang kaki golf, boleh juga menggunakan seluar Jack Fair ini. Dan kalau kita lihat untuk harga sebelum ini, sewaktu pelancaran RM249, kami pernah turunkan RM199. Tetapi hari ini kami turunkan kepada RM159.
RM99 sahaja dan anda akan dapat 3 warna yang berbeza. Ada warna black, navy dan juga grey. Tiga-tiga tu anda akan dapat, bukan pilih warna mana yang anda nak. Dapat lagi yang kata 5% Go Points yang boleh anda tebus untuk pembelian yang seterusnya. Jadi cepat hubungi kami ataupun nak mudah layari goshop.com.my. Yes, hari ini berita baik untuk anda. Kalau anda dapatkan Jack Feel Breathable Slack, kami berikan potongan sebanyak RM90 untuk promosi dan juga tawaran Hot Pick ini. Jadi anda kena cepat kerana stok sangat-sangat terhad. Jadi kepada anda yang baru saja menonton, jom kita dengarkan promosi untuk hari ini. Hai, Assalamualaikum. Sempena pelancaran saluran Go Shop Gaya. Ganjaran tambahan sebanyak RM5 Go Points untuk produk terpilih, katalog kepada terma dan juga syarat. Sempena tawaran Hot Pick, kami bawakan Jack Feel Breathable Slacks kini kembali di atas permintaan ramai. Jika anda beli sekarang, potongan harga sebanyak RM90 akan diberikan. Harga di Go Shop sebelum ini RM249 dan pernah diturunkan RM199. Jenama terkemuka di Korea sejak tahun 1999. Terjual lebih daripada 30 juta pasang seluar slack. Pakej yang kami tawarkan hari ini adalah anda bakal menerima 3 pasang seluar slacks bakal menjadi milik anda. Ada warna black, navy dan juga grey. Kesemua ini hanya RM159 sahaja. Fabriknya khas, sejuk dan selesa. Diperbuat dengan 4-way spandex. Ianya kalis air, anti kedut, daya penyerapan yang tinggi, anti-statik dan tahan kotor serta tahan lasak. Rekaan khas getah pinggang, ianya fleksibel dan tersembunyi. Mampu diregangkan sehingga 10 cm. 6 pilihan saiz untuk anda bermula dari 30, 32, 34, 36, 38 dan 40. 5% Go Point juga bakal menjadi milik anda untuk pembelian yang seterusnya. Jadi tunggu apa lagi? Cepat dapatkan sekarang. Terus sahaja ke goshop.com.my. Okey, ini yang saya pakai sekarang ni adalah seluar Jack Feel. Korang boleh lihat, design yang cantik. Lepas tu yang paling penting apa? Selesa bila nak pakai. Kerja boleh yang paling best. Nak solat pun tak akan jadi masalah. Okey, lepas kita ambil buku yang bestnya sebab material dia tak terlap air. Jadi bila kita ambil buku dan sebagainya tak terlap basah sangat seluar kita. Sama juga kalau anda pergi kerja, suka hujan dan sebagainya, seluar anda tak basah sangat. Baiklah, kita dah tak banyak masa dah sebenarnya. Dan selain daripada tak banyak masa, kami juga tak banyak stok untuk setiap saiz, memang sangat-sangat terhad. Untuk hari ini, bagi anda yang baru saja menonton, memang anda antara yang bertuah. Kerana
kami berikan potongan sebanyak RM90. Ya, betul tu. Okey, sekarang ni Kamala nak tunjukkan harga pasaran pula di laman sesawang yang lain. Contoh kalau anda nak cuba-cuba nak cari dekat laman sesawang yang lain, berapa harganya? Memang ada. Tapi dapat ke jumpa 3 pasang. Mesti kena beli satu-satu. Dan sepasang kalau dekat laman X ni RM121. Laman Y pun sama juga. Untuk laman Z, sepasang sahaja RM182. Yes, tetapi sekarang ini di Go Shop tentunya anda tak payah nak bayar mahal-mahal. Tak payah bayar sampai RM300-200. Anda hanya perlu bayar RM159 sahaja dan anda akan dapat 3 seluar yang berwarna black, navy dan juga grey. Betul itu. So maksudnya memang jimat dan didatangkan dengan saiz 30, 32, 34, 36, 38 dan juga 40. Tapi untuk saiz 36, 38 sedang orang kata permintaan tengah tinggi. Betul. Jadi maksudnya untuk saiz 36, 38 dah semakin susut. Jadi kepada anda dekat luar sana tu. Dan katanya saiz 40 juga semakin susut untuk stok dia. Jadi kalau anda berminat kena cepat bertindak kerana penjimatan yang kami berikan kepada anda hari ini bukan 10 sen, 20 sen kak. Bukan RM3, RM4 kak. RM90. Bayangkan kita kira lah untuk akak kalau kita tengok, kita bagi kepada 3 pasang tau. Harga yang kami tawarkan RM159, betul? Okey, kita bahagikan dengan 3 helai, maksudnya sehelai RM53. Kalau dekat pasaran RM121, dekat Go Shop lebih kurang RM53 sahaja. Kualiti memang premium. Alright, jenama nombor 1 jualan dekat Korea dengan rekod jualan telah mencecah 30 juta pasang. Jadi anda bayangkan kalau orang Korea ni mereka sangat gemar dengan jenama ini sebab mereka kata sangat selesa. Anda juga kena dapatkan sekarang. Sebab apa, dengan Malaysia dengan cuaca yang kadang-kadang panas, kadang-kadang lembap, seluar ini sangat-sangat sesuai kerana materialnya adalah 4-way spandex yang sangat selesa. Okey, baiklah. Kita nak tunjuk model kita. Alright. Kalau kita tengok Aloy dulu, Aloy. Okey, Aloy yang pakai seluar warna hitam. Yang pakai baju belang-belang ini Aloy. Okey, yang berjanggut itu Aloy. Okey. Abang Aloy menggunakan saiz 36. Tu dia. So maksudnya saiz 36 yang digunakan Abang Aloy memang cukup selesa. Alright, nampak masih lagi fashionable. Mungkin ramai yang kalau kat luar, kalau saiz 36 dia punya cutting agak besar. Betul. Tapi mungkin Abang Aloy atau Abang Syarul boleh bangun kejap. Kita nak tunjuk ini ada secara keseluruhan untuk dia punya figure saiz RM36. RM36 pula. Saiz 36. Okey, cuba abang nak ambil barang bang. Ada barang terjatuh. Contohnya band kan dia. Tunduk. Macam tu. Nak dukung anak. Nak dukung anak. Dia tak ada anak lagi lah, tak tahu. Okey, baiklah, ini dia. Jadi nampak tak dia punya tahap keselesaan seluar itu, nak tunduk boleh. Okey, seterusnya kita ada seorang model, seorang dia lagi tinggi lampai. Mungkin ada ramai abang-abang di luar sana pun yang tinggi, yang lampai juga. Dan Ashraf memakai warna kelabu bersaiz 30. Ini dia. Dan katanya kalau kita lihat saiz 30 ni memang betul-betul yang kita suka tengok cutting dia tau. Cutting dia ni memang orang kata dia straight cut. So tak adalah orang kata besar, terlalu besar sangat. Tapi sebenarnya tips untuk anda kalau anda nak orang kata alter pun boleh juga. Kalau nak repair, nak kecilkan ke pun boleh. Ataupun macam Hakim dia dah ubah sikit. Hakim dah ubah sikit, dah transform. Hakim dah ubah sikit, alter dari segi labuhnya dan juga lagi dari segi potongan di bahagian bawah. Betul itu. Daripada straight dia jadi straight. Betul. Okey, ni cap-cap nampak dia masih lagi okey, tak ada masalah dan sangat-sangat selesa. Itu sudah semestinya Dan untuk yang tadi Ashraf pakai warna kelabu. Betul. Abang Syarul atau Abang Aloy kita memakai warna hitam dan Hakim memakai warna navy. So tiga warna ni anda akan dapat. Anda hanya perlu bayar RM159 saja. Mudah sangat. Pilih
saiz apa yang anda pakai. Alright, terus saja buat pembelian kerana setiap saiz sangat-sangat terhad. Ya, betul tu. Okey, dan inilah dia antara seluar Jetfield. Dia dekat Korea kan. Seluar Jetfield ni, jenama Jetfield ini di Korea merupakan jenama yang nombor 1 dalam pasaran seluar slack. Ya, betul. Ramai yang memang sangat menggemari dengan seluar slack ini sebab ianya selesa, sejuk dipakai, anti kotor. Maksudnya anti kotor ni bukanlah tak kotor langsung. Kotor, tapi kotoran itu senang untuk dicuci. Ya, dan juga air juga kalau terkena air mudah untuk dikering, Kim. Yes, betul tu. Dan yang menariknya lagi, kalau kita lihat 4-way spandex punya material ni tak mudah kedut. Dia bukan tak berkedut langsung, dia ada kedut tapi tak mudah berkedut. Betul. Berbanding dengan seluar slack yang lain, kalau kita duduk sekejap ya, bangun dah habis. Nampak dia punya garisan-garisan kita duduk. Yang ni kalau anda perasan, kalau kita beberapa kali band tadi pun masih lagi tak berkedut, masih lagi okey. Yeah. Dan yang paling penting sekali lah bagi Hakim, bagi seorang lelaki, kalau nak cari seluar, yang pertama mestilah selesa dan juga fleksibel. Stretchable. Itu paling penting. Lagi seluar slack, untuk anda dapatkan yang stretchable, yang selesa memang susah, Kak. Ini pengalaman sendiri untuk mencari seluar slack yang selesa, yang stretchable memang sangat-sangat susah, tapi didatangkan oleh orang kata jenama Jetfield ini sudah semestinya sangat-sangat selesa. Macam kita pakai sekarang ni lah, nampak? Okey. Dan yang paling best sekali, dia punya poket dalam, contohnya kalau kita nak masukkan kita punya telefon pintar. Kalau seluar slack yang biasa, kita masukkan separuh je, dia macam itu. Betul, itu yang kadang-kadang tercicir. Tercicir. Yang ini Hakim boleh masukkan sepenuhnya. Nampak? Sebab dia punya orang kata poket yang sangat-sangat dalam. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kalau Hakim nak tunjuk pada anda, bila Hakim orang kata benchkan dia. Hakim tunduk. Nampak? Dia sangat orang kata selesa lah. Cuba Hakim pusing. Nak tengok ada kedutan tak di bahagian belakang dia tu. Dia kurang berkedut lah. Kalau kita tengok di bahagian bawah tu kan. Lama sangat. Betul. Okey, kita tunjuk sekali lagi. Nampak? Okey je kan? Itu sudah semestinya. Ini yang kita nak sebenarnya tau. Kalau macam bagi abang-abang yang aktif, yang keluar masuk kereta, nak pergi meeting, memang sangat-sangat okey. Dan kalau kita tengok di bahagian belakang ni, masih lagi tak ada lah kata cepat. Terutama di bahagian belakang lutut kan. Selalu kalau kita tunduk remuk tu kereta kan. Dia akan ada garisan-garisan, akan berkedut di bahagian belakang lutut tu. Tetapi untuk Jetfield ini nampak macam, wah, awak baru gosok ke seluar ni? Tak nampak kedutannya. Itu yang istimewanya tau tentang Jetfield ini. Jadi pada anda dekat luar sana tu, 8 minit sahaja lagi. Ini adalah promosi Hot Peak, yang mana kita tak pasti dia punya siaran ulangan bila lagi ada potongan RM50 ni. Hari ini saja anda akan cepat dapatkan, kerana harga asal di GoShop RM249. Kami pernah turunkan RM199. Ya, tetapi sekarang ini kami turunkan lagi kepada RM159 sahaja, dan anda tetap akan dapat 3 pasang seluar slack. Betul itu. Jadi cepat bertindak sekarang juga. Anda akan dapat 5% Go Points yang anda boleh tebus untuk pembelian yang seterusnya. Okey, kalau dah berminat, terus sahaja ke goshop.com.my. Okey, bagi anda yang dekat luar sana tu, yang abang-abang lah. Ni kan seluar untuk ayah-ayah, untuk abang, yang muda, remaja. Hakim pun boleh pakai. Yes, semua lapisan. Orang kata umur lah sebenarnya kan. Yang bermula pada anda yang dekat luar sana tu, yang susah nak mencari, orang kata seluar slack yang selesa. Yang orang kata stretchable, yang orang kata tahan. Okey, inilah dia. Seluar dari jenama Jetfield, 100% buatan Korea. Jenama daripada Korea ini. Yang istimewanya nampak, dia tengah stretch kan dia ni. Nampak, dia masih lagi diregangkan. Tujuan dia apa tahu Kamalia? Apa dia? Kalau dia tak ada stretchable, kalau kita duduk, dia akan menetaskan. Dia akan benar-benar jahitan tu akan tertetas dengan mudah. Tapi sebabkan dia stretchable, dia mengikut alunan pergerakan anda punya kata pergerakan. Pergerakan anda. Jadi bila anda duduk, bila anda tunduk, bila anda nak ambil barang, tak adalah tiba-tiba duduk-duduk dengar bunyi benang. Benang putus pula kan. Tak ada masalah kerana apa, seluar ini kainnya sendiri adalah 4-way spandex. 4-way spandex inilah yang akan membantu meregangkan seluar anda. Dan 4-way spandex ini juga anti-static. Dan juga anti kalis air. Dan seterusnya Kamalia, sebenarnya kita nak beritahu kepada anda yang RM90 kami berikan potongan ni, tak tahu sampai bila kak. Mungkin habis waktu siaran ini, dah habis dah. Kerana ini adalah promosi Hot Peak.
iaitu betul. promosi yang jarang-jarang kita tahu promosi ni keluar bila. Jadi anda kena cepat bertindak. Stok sangat-sangat terhad. Masa pun kurang 6 minit sahaja lagi. Betul, stok sangat-sangat terhad. Kalau anda nak tengok yang tinggi lampai ini menggayakan saiz 30 dan juga yang tadi yang seluar berwarna hitam itu menggayakan saiz yang 36. Ya, betul itu. Bagi anda yang dah dapatkan, terima kasih sangat. Ingat kita ada saiz bermula 30 sehingga saiz 40 yang anda boleh buat pilihan, alright? Tapi setiap saiz memang sangat-sangat terhad. Harga terakhir kalau kita lihat memang rendah, RM159 sahaja. RM159 sahaja dan inilah dia carta saiz kami. Kalau anda tak pasti boleh ambil measuring tape, ukur pinggul dan juga panjang anda. Labuh seluar ini kami berikan sekali. Dan terima kasih banyak kepada anda yang telah dapatkan. Kepada yang belum tu, cepat buat pilihan saiz yang tepat dan dapatkan terus di goshop.com.my. Yes, teruskan pembelian anda. Kami nak melaburkan tirai. Ingat ada 5 minit lagi ni. Teruskan pembelian melalui aplikasi ataupun laman sesama kami kerana kami tak tahu sampai bila lagi. Baiklah, sampai di sini saja saya Hakim. Dan juga saya Kamalia. Jumpa lagi. Yes, hari ini berita baik untuk anda. Kalau anda dapatkan Jack Field Breathable Slack, kami berikan potongan sebanyak RM90 untuk promosi dan juga tawaran Hot Pick ini. Jadi anda kena cepat kerana stok sangat-sangat terhad. Jadi kepada anda yang baru saja menonton, jom kita dengarkan promosi untuk hari ini. Hai, Assalamualaikum. Sempena pelancaran saluran GoShop Gaya. Ganjaran tambahan sebanyak RM5 Go Points untuk produk terpilih, katalog kepada terma dan juga syarat. Sempena tawaran Hot Pick, kami bawakan Jack Field Breathable Slacks kini kembali di atas permintaan ramai. Jika anda beli sekarang, potongan harga sebanyak RM90 akan diberikan. Harga di GoShop sebelum ini RM249 dan pernah diturunkan RM199. Jenama terkemuka di Korea sejak tahun 1999. Terjual lebih daripada 30 juta pasang seluar slack. Pakej yang kami tawarkan hari ini adalah anda bakal menerima 3 pasang seluar slacks bakal menjadi milik anda. Ada warna black, navy dan juga grey. Kesemua ini hanya RM159 sahaja. Fabriknya khas, sejuk dan selesa. Diperbuat dengan 4-way spandex. Ianya kalis air, anti kedut, daya penyerapan yang tinggi, anti-statik dan tahan kotor serta tahan lasak. Rekaan khas getah pinggang, ianya fleksibel dan tersembunyi. Mampu diregangkan sehingga 10 cm. 6 pilihan saiz untuk anda bermula dari 30, 32, 34, 36, 38 dan 40. 5% Go Point juga bakal menjadi milik anda untuk pembelian yang seterusnya.
Jadi tunggu apa lagi? Cepat dapatkan sekarang. Terus sahaja ke goshop.com.my. G-A-Y-A. Kenapa salah ni? Gaya ni G-A-Y-A kan? Bukan. Ejaan salah tu. Sepatutnya gaya. G-A-A.